Okey tuan-puan, hari ni dah kecoh di media sosial yang mana produk public gold telah didapati ada yang palsu. Tuan-puan, perkara ini sebenarnya saya dah banyak kali ulang di media sosial, terutamanya di TikTok ni ataupun di laman FB yang mana saya selalu berkongsi ilmu tentang emas public gold. So tuan-puan, perkara ni saya dapat jangkakan memang akan berlaku sebab public gold adalah satu syarikat emas yang terbesar dekat Malaysia. Pasti akan ada orang memalsukan produk public gold. Tapi apa yang saya nak tekankan di sini tuan-puan, kepada tuan-puan yang nak beli gold bar ataupun dina jenama public gold, jangan beli emas dengan third party, dengan orang individu yang kita tidak kenal pasti siapa dia. Sebab kalau tuan-puan beli emas dengan public gold yang ada introducer tu bukan jual emas sebenarnya. Introducer hanya bantu orang membeli emas dengan public gold. Dia bagi tahu macam mana cara nak beli, cara nak jual sahaja. Dia bukan jual emas. Yang jual emas adalah public gold. Maksudnya di sini tuan-puan beli emas direct dengan public gold, bukan dengan orang ketiga. Beli dengan orang ketiga ni kita tidak tahu siapa orang tu. So risiko untuk tuan-puan rugi, risiko untuk tuan-puan kena tipu adalah besar. So kalau tuan-puan perlukan bimbingan saya, nak beli emas dengan public gold untuk saya bantu, tinggalkan detail dekat back service yang saya sediakan di bawah. Nanti saya bantu. Jangan lupa follow saya untuk info emas dan juga kewangan.